Okay, assalamualaikum pada kawan-kawan kita. Tengok, ini lokasi tempat baru punya. Ni baru kawasan Pedang, tapi itu dia. Oh, tengok tu. Semaknya weh. Ni. Ni kawasan dia. Sebab macam ni pun ada pada apa? Air. Air macam ni memang elok lah. Tu dia. Hey. Tu dia weh. Basah beg ni. Tu. Dia. Tolong. Tolong kawan, tolong. Bek. Bro, takut bek situ. Hup. Oh, dalam ni ada benda yang berharga ni. Macam geliga apa? Geliga semut. Geliga lipan. Semua dah. Budak ni bahaya, geng. Ikut ni. Ini tak dalam nampak. Nak balik. Adik takut. Adik takut, Mak. Aman. Bijak sini teguh. Okey, jom. Aku tak apa. Tangan aku boleh, tak apa. Tamu dia. Mak, adik takut lintah, Mak. Okey. Hari ni tempat ni memang tepat dia, kawasan dia. Tapi tu dia. Dalam. Air dalam. Habis luar basah. Kalau tempat macam ni, kita memang kena pakai kasut getah macam ni, geng. Kalau pakai kasut slipper ataupun pakai kasut biasa yang pendek-pendek, memang luka kaki. Sebab pokok ni tajam, pokok ni. Okey, kita masuk dulu. Tengok seberapa panjang dia kita boleh pergi. Seberapa jauh kita boleh pergi. Aduh, penat. Lepas tu kita akan tahan. Okey, ni nak buat tempat satu lah. Pergi lagi. Ni kat sini ni boleh main ni. 5 hari 6 hari ni. Kalau macam ni. 5 kali 6 kali boleh main. Macam mana? Okey, setakat ni Panas. Setakat ni Pai. Depan lagi. Ataupun video setakat ni, esok baru kita sambung angkat. Boleh? Sebab rasa letih. Tunggu aku. Okay, kita udah buat tempat satu ni. Tengok. Kita akan keluarkan senjata kita. Dia seperti macam pedang samurai. Ya. Okey. 2 sudah keluar. Baik, yang ni. Si holio hosingnya. Okey, masuk sini. Ya. Okey. Tambah ke pokok. Yang ni kegunaan yang panggil apa? Tujuan yang kita buat tali ni untuk tambah pokok. Tambah ni. Sini lah. Aduh, makan tangan. Wih. Ni lah. Wih. Apa ni?
sudah berdarah dah tangan tengok. Darah lagi sikit. Pokok ni dia tajam pokok ni. Dia boleh sunatkan orang ni. Ha, kita dah tahan satu. Tengok. Pandai budak ni tepuk. Cuba tengok saiz paik ni boleh tak? Muat tak? Saiz paik ni. Tak lepas. Unyak sumat belakang. Tak lepas. Lepas. Ha, lepas. Tamat. Tamat ke pokok je. Ha, ikat je ke pokok tu. Macam ni lah kami hari ketiga. Hari ketiga tahan tokek beluk. Kalau macam ni baru kena. Ni dulu asalnya kawasan ni orang zaman Jepun dulu dah tanam padi kawasan ni. Kawasan tanam padi. Dah lama terbiar. Jadi macam ni lah. Okey, boleh faham? Asyik. Okey kawan, kita pergi ke depan sikit. Aku dia cantiknya pokok ni. Tengok. Ni salah satu orkid lah ni. Tu pokok periuk kera. Ha? Periuk kera. Periuk kera? Takkan periuk kera ni. Bukan dia ni. Tu. Ni orkid. Spesies orkid ni. Tu. Tengok, banyak. Malah nak ambil. Sebab kita tujuan lain. Tujuan kita nak tahan tokek beluk. Dalam ni. Okey lah. Kita sambung esok lah. Sambung angkat esok lah. Kita angkat tokek. Okey geng. Terima kasih. Amanah sudah tengok. Acik. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak angkat tokek lah. Masa kita angkat tokek. Tokek beluk. Okey. Sekarang waktu 2-3 minit petang. Okey geng, jom kita tengok. Angkat tokek yang pertama. Tengok ada hasil, tak ada hasil. Kita ikut kawan kita. Tu dia. Wih, tepak molek weh. Lawa tepat kat sini weh. Tu dia buka siap dah. Apa tak ambil plastik kecil? Mana tu? Plastik besar sikit. Tak apa, buka yang tu. Angkat ni, tengok. Ada tak? Wih. Tengok, tunggu ya. Ada. Wih, bos. Duh. Tu kata banyak tapi ni. Jom. Jom. Ambil plastik ni. Besar sikit. Aduh. Plastik ni. Jangan you patah dawai tu, saya kena cari lain dawai je no. Kalau kau tepi ni memang banyak. Cari kau sini. Dah. Ada satu kemarin. Tokek tinggal atas ni. Sebab lagi kita nak ganti upan baru. Dia kan begitu weh. Ni patah. Okey. Tokek yang pertama. Yo! Aku tak seekor tu dah masuk. Lama. Tu dia ha. Banyak ni. Ni boleh jual ni, saiz ni boleh jual ni. Ni boleh jual ni. Ada lah 2 ekor boleh jual. Kapal kecil tak klik. Saya kita lepas ada satu kolam. Hal kecil ni kita lepas ada satu kolam bagi dia besar sikit. Lepas tu kita ambil pula. Sebab apa? Kalau kita ambil bapak ataupun mak dia, janda ke, bujang ke, nanti spesies beluk ni dia akan pupus. Nanti kita lepas balik. Puas hati sekali satu tokek. Ni tokek saiz 2 inci ni. Paik saiz 2 inci. Masuk banyak. 5 ekor, 6 ekor. Macam mana puas hati? Terbaik lah. Jom, kita tengok. Kita pergi lagi. Kita nak angkat tu. Pas. Cari tahakit habis. Tokek tu buat mari sini. Kita nak ganti hak baru.
Kita tukar umpan baru. Banyak macam ni, bersyok ni. Okey, kawan kita nak takut tu. Pushback dah sini. Sebab dalam pushback ni macam-macam geliga dah. Geliga babi tak ada. Sebab haram. Geliga lain semua ada. Alah. Pek tenggelam. Hai. Mati ni. Hah? Tenggelam. Aduh. Mati tak payahlah. Macam mana boleh mati Ada boleh tenggelam. Hujan dah malah. Ni tambah ni. Aduh, sayang. Tapi tak apalah. Mati kalau ada apa. Mati banyak ekor tu. Tak payah bola tu, hak mati tak payah bola tu. Mari satu ada hidup ah. satu bekai. Biar. Oh, hasil apa token kedua tengok 2 ekor mati. Sayang geng. Duit ni. Siapa nak bagi duit kita kalau kita tak cari? Tapi tak apalah. Kita balik bersiang lagi. Laku ke tak laku? Laku? Laku. Okey, baik. Baik, bos. Cik. Jom. Tinggal ke? Bawa lagi ya. Nah, ni tak mati ya. Kalau mati juga tak tahu ah. Ni tak reti Melayu. Semua ada. Ku seronok abang. Seronok nah. Macam ni seronok. Jangan apa. Ni tak ada daun. Untuk mana dah tak ni buka dah siapa? Bila aku buka? Hah? Mana aku buka? Mau buka tak ni? Hah? Mau buka. Bila aku buka? Siapa nak buang daun dah? Mana aku buka? Mau buka mutuk ke bawah tu ya tu. Huish. Entah buka ni. Dok ni. Tu. Tujuh. Kalau buka aku pegang. Pasal mau buka ni. Dah. Tanpa je. Mungkin blok ni dia nak terbit dia buka dah wire cik. Dah. Ada juga. Banyaknya. Ha, tengok. Mau buka weh, dia dah kali buka. Nampak? Tu tak buka. Tak buka ke sama buka. Dok. Dah, dah tahu. Kita tengok lagi kali ketiga. Corong dah ni. Bola dalam tu lah bola tu. Jatuh tu. Baiklah. Hoi, tak ada corong dah. Dah bawah. Ha, biar. Bawah balik tu. Bawah balik. Budak dah. Satu ikat sekali tak dah. Ikat sekali bawah getah tu kan. Sipur dua sekali jangan kuat kan. Kan nak buka pula. Kebek ni. Tak. Kebek tak boleh ah. Tu dia tak boleh. Tak ada payah. Dah tak ni tu. Okey, jalan lagi geng, Ini edalan ni 5 dah ni. Tenggelam. Tak tenggelam tak apa. Tenggelam kan. Panas cuaca. Kami ni batuk ni. Tak ada. Tak ada jom. Sebab kawasan ni edalan. Edalan ni nasib ya. Kau dapat besar.
Dah. Dia selalunya hak kecil. Dia masuk dulu kan. Ha, lepas tu kita beri tang pula hak besar lah. Ha, dah wei yang datuk. Oh. Ho. Lagi nak cari dah wei pula. Oh, jeng. Halus. Tapi tak apa ambil. Alif ambil. Tu. Lombok kan. Ni belut hitam ke belut kuning ni? Masuk. Jenek oh. Belut kuning hitam. Belut hitam. Tak dulu. Kita proses ke atas tu. Belut hitam ni cergas sikit ni. Tuh. Kalau ni kalau tahan limbak lah. Abu. Mas konok tahan limbak ni. Tepat limbak ni. Berapa dah kat berapa? 3. 5. Masuk ini 5. Kecil. Tak ada. Ada. Kecil. Baik. Saya tak lepas dah kolam tu. Ada satu kolam. Tu dia. Buat yang tu. Ambil. Ni kasih taruh. Boleh. Rasa dalam 30 ekor. Boleh ni. 30 ekor lebih dah ni. 30. Sebab kecil lah. Besar kah? Boleh belanja lobster kat web. Awak kata abang ni special, smart lah lagi. Abang ni handsome lagi. Smart lagi. Duit banyak lagi. Abang kerja apa bang? Abang tahan belut je. Ha, cik. Sebab belut lah ni ada pasaran, ada harga. Ha. Tapi sayang. Apa yang sayang? Sayang. Tu dia sorak tak sedap malah nyanyi. Pegang. Okey. Getah putus ah mengikatnya kali. Tak salah. Awi kan, awi. Tadi aku tanya. Aku tanya tu. Tak masuk. Bertapa? Ular. Nah, tu nampak padang tu. Tu. Jadinya buka. Tak dulu. Ini ular betul. Nampak? Slow. Dah slow. Bukan ular ni. Belut tu sik. Babi ular tu. Jom. Udah. Salah landing. Itulah. Berfungsinya pipe kita bubuh botol kat belakang. Kita nak tahu tu macam tu tak lompat geng. Tahu lah kena kat pendek kata tak belanja lobster lah. Kenapa abang tak datang nak kata nak belanja lobster dekat dekat dia ni? Last sekali. Abang termakan ular geng. Oh dia yang ada. Nampak? Mu buka tu, mu tengok tu kat lubang. Sebab besar dia mudah nampak. Nampak? Mati ya? Dah. Bernafas. Nyawa berkebal mati dah. Okey. Buang nyawa berkebal mati je nah. Weh. Ada oi. Ada 2 je.
Kau sampai kita tak habis apa? Sikit tak habis. Ada satu yang tenggelam, hilang. Di mata kau adalah sinaran, di mataku adalah. Ini tak tahu. Nah, ada kosong. Tak ada kawasan ni, dia duduk kat tepi tu. Ulah. Ulah kawan, jangan cari pasal kawan. Oh. Jangan cari pasal kawan. Tak ada. 2 ekor. Boleh dah. Ambil. Macam mana dapat ambil? Tu. Berlambak ha. Tu, pisah lah lu. Pala lu kita lepas balik lagi. Jom. Okey, semua masuk dalam kau. Kuang. Kita nak buh umpan baru. Kuang. Dia bercampur dengan beluk lah ni. Tengok. Tu dia. Satu. Pasal ada satu tak angkat apa? Ada satu tak angkat ke sao ya? Mana? Ya. Ayo masuklah kasut. Tuh. Ada sekali beluk tuh. Itu kakak salah besar ular dia. Ular ke apa? Boleh tengok bawah lo. Buka tadi lo. Boleh tengok bawah, gah tengok bawah. Tu duduk kat kepala. Buat kepala. Buka ni lo, tengok bawah ni. Bukan ni dawan ni tu. Dia tak terbit ke dia. Kepala dah tembok naik tu. Tak. Dia nak cabut tu berkejap ha. Tu gah tengok bawah. Gah beri tengok bawah. Kang tu. Nak. Tamu bang. Woi, saya kena terkepek sungguh mampu pada kaki. Saya kena sepoi. Woi. Dajal tengok. Woi. Saya kena terkepek sungguh. Buka mereka video ah. Woi. Tu lubang tu.
Lupa tu. Buka. Aduh. Aduh. Okey lah geng. Kepala aku dah berdengung dah. Anak kat pokok motang dah dah. Dah je budak mawi ni. Oh, seekor lagi beluk. Ingat kau beluk. Tu dia kena makan juga tu. Ha? Tu badannya tu. 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 Sayang. Tu. Oh tu dia. Nampak dia ekor dia tu mak. Oh, hak besar tu sayang boleh jual ni. Tu, dah bola dah. Tahan. Tahan. Oh, bahaya budak ni, memang bahaya. Hunung terbalik lagi. Bahaya. Angkat sikit, tengok berapa kilo. Tu. Oh, ya ye, banyaknya. Woi, ada lagi. Oh, beluk rupanya. Ingat kau ular. Ada. Dua ekor mati. Ni kita nak pilih berapa ekor hak boleh jual. Okey. Rakan aku. Yang akan cari saiz boleh jual. Satu. Dua. Ni belum hitam ni. Tiga. Ini belum ikan, ni bukan belum kuning. Empat. 5. 6. 7. 7. Ni halus sangat ni. Ni belum ikan ni. 7. Bagi dia ni kecil ni. Sayang kecil ni. Ada 7 ekor boleh je. Tu boleh tu. Tu saiz tu. Mak nu. Oh tu. 8. Besar tu dah. Ya, cuba. 8 ekor. Ayang dah berapa ekor tengok. Sini. Ekor dia lah. 1, 2, 3, 4. 5. 5 ekor. 5 ekor lepas. Agak sebulan kita ambil ya. Yang ni dalam ni 8 ekor. Asal boleh jual. Okey, 16 ekor mah. 8 dengan apa? Dengan 5. Mana sampai 16 lepas. Ni. Oh, tu hak mati 2 ekor tu. 2. Yang buang tadi sekor. 15 ekor ha. Okey. Okey geng. Setakat ni video kami. Malah.